Hai guys, kami berada di Animal Garden di Maik Kedah. Kita orang nak pergi tengok binatang. Jom kita tengok apa yang ada di dalam. Binatang apa yang ada. Udah ada ketinggian ke? Tengok, kalau bawah 90 free eh? Misha? Free lah. Apa free 1,090? Oh, ni 90. Apa? Digi, tengok. Digi. Alah, tak free. Berapa? Kalau bawah 90, tak payah-payah masuk. Tak nak. Ya, tapi apa tak nak. Assalamualaikum. Ya. Dapat jatuh. Ni. Ni kan dapat baju-baju. Tak ni untuk berirai. Tapi bawa sekarang ni. Nak hujan. Nah, untuk kuda tak boleh naik lagi. Ini sampai berhenti. Tapi yang lain boleh masuk lah. Boleh. Tapi sekarang tengah hujan. Untuk laluan semua tak ada bombong ya. Oh, tak ada bumbung. Ni tampal kat baju je. Ya betul. Ya. Tampal. Nenek tu nak pakai baju ni. Ha? Saya tampal mana? Kat kedahi. Tinggal pakai sini. Dah, terima kasih. Misha tampal dekat mana? Mama tampal dekat kat tudung. Misha? Masuk. Jom. Let's Masuk go. dulu. Tu keluar. Dia masuk. Jom ambil gambar dulu. Okey. 1 2 Dia masuk burung dulu. Burung. Masuk. Kita masuk burung dulu. Tengok muka belakang sana. Tak eh? Tak bukan tak? Mana? Tukar. Jangan takut. Jangan takut. Introvert. Dia malu. Dia jauh sikit. Predator ni kalau pegang ni haram ni sebab dia cok. Cepat. Tengah hujan ni. Jom. Sini. Kak Miza tengok apa? Betul. Tengok. Rafael. Mana Rafael? Lepas tu yang hujan sekali tu apa? Itu monster apa? Monster Splinter. Oh,
Ah, baik. Kan ni gigit kan jari. Ha. Shalom. Dia buat macam mana? Ha, Kado Anji mati macam hamster kat rumah tu kan. Boleh tak sentuh kuku dia? Ya. Tajam tak kuku dia? Papa nak sentuh kuku dia? Oh, Ha. tengok. Papa nak sentuh. Papa nak apa bagi carrot, Papa. Jangan mandi semua. Kan tu. Apa? Kasih dia. Tengok dia kumpul kat situ nak buat apa tu nak tidur kot. Ni gigi dia tak kosong. Tangkap ikan ke? Ah, dapat ikan. Dah pernah tangkap ikan? Catfish RM5. Sini, sini situ. Nanti kat situ. Ke tangan ke? Dapat tak? Jangan penuh, setengah. Air setengah. Tangkapan? Berapa ekor? 4 ekor. Mama pula yang semangat nak main pula. Wow. Dah 3 ekor dah. Bisa pandai ambil tangkap ikan lah. Macam mana bang ikan ni? Ha? Bawa balik ke apa? Ha? Ikan ni nak buat apa? Ikut pada abang. Oh ikut sendiri? Kak nak bawa balik ke apa? Bawa balik. Bawa balik? Ah, okey jom. Masak. Nak masak? Ah. Abang kan nak buat ikan tu. Masak ikan bilis. Kecil. Jom. Anak, nak beli. Ikan bilis masak? Nak beli. Ha? Nak beli. Nak bela? Nak beli apa? Nak bela ke? Potong ni lah. 3 ekor cukup ke? Cukup lah. Bijak kan tak ada aquarium. Macam mana nak bela? Letaklah angin. Angin? Lepas. Ha, kan ada kapibara. Tengok. Masa keluarkan dia. Tu tengok. Ha. Tengok kapibara. Tengok muka dia. Cuba tengok. Capybara. Muka dia sama. Cepat tengok gambar. Kapibara bahasa Melayu apa? Babi air. Apa dia? Babi air. Astaghfirullahalazim. Ya ke? Kan dia kentut kang. Ya, ha. Ular ni bahaya ni, tengok ni. Macam mana boleh bahaya? Tengok warna dia merah hitam bahayalah. Tengok ni Honduran mill snake. Dia kumbang tu, dia mati.
Afiq, saya jumpa ada ular. Dah mati ke? Ular. Mana? Oh, dia duduk atas lah. Tipu kot. Tapi dia tertipu, tengoklah. Tipu. Kalau pecah kan apa jadi? Jadi anak dia kot. Apa nama dia ni? Lizard. Nike. Itu dragon. Tadi modo. Dia nama dia. Bearded Dragon. Mama. Ini apa? Tengok ni. Kizaru. Naruto ke apa? Tengok Naruto ni tempat ni. One Piece. Ini modo. Oh, yang pedang tu. Kau mau Ini modo. Modo dekat bot. Komodo. Modo dekat bot. Ni burung apa nama dia? Burung kasawali. Tengok. Dia pakai songkok nampak burung tu. Solat lah tu. Nak solat? Dia nak solat ke? Tu apa nak tengok alpaka tu? Comel betul dia. comel. Coklat. Hati-hati. Comelnya dia. Tengok mainan ni diorang ni. Dia kita ambil gambar dengan alpaka. Takut ke? Alpaka. Cium pipi dia. Cium pipi dia. Ni malas. Cium pipi dia. Tengok orang takut apa nak cium. Cium dia pipi dia. Pipi kepala umur-umbun. Busuk. Cium umur-umbun dia. Yang coklat tu kak senang sikit nak peluk. Ha. Yang hitam tu kalau peluk dia memang bebar sikit. Hai, alpaka. Hello. Yang kuda ke kuda? Di ujung sekali bang. Yang naik tu eh? Tapi hujan tak boleh bang. Dia Oh. sebab nanti dia punya hoof tu jadi melecet. Oh. Sebab kita punya kuda padi. Cepat Papa nak OOTD ni. Ready? Ni tempat kedua kita nak OOTD sini. Atas. Naik pada situ. Naik pada situ. Ikan ni. 1, 2, 3. Ni orang yang bersalah je gambar dia kat sini. Tengok, kalau dapat tangkap orang ni dapat RM2.50. Wah, murah Lepas tu dapat teh ais ikat tepi. Tadi siapa yang pegang binatang? Tak pegang binatang tak boleh dapat ais sikit. Siap pegang. Bagus. Siapa tak pegang alpaka tadi? Misha tak boleh ais krim. Misha tak pegang alpaka tadi. Tak lagi. Dia tak boleh. Alah, macam ni. Sudah. Bayar. Malu je. Tak apalah. Mijaz seronok tak hari ni? Nak Mijaz suka binatang apa? Alpaka. Yang tadi tu kapibara tak suka dah? Okey, alpaka. Mijaz suka siapa? Binatang apa? Alpaka. Kak suka binatang apa? Alpaka. Suka alpaka ke? Kapibara tak suka dah. Itu saja pengamaran kami
Kita jumpa lagi dalam vlog seterusnya. Bye. Part 3, kita tunggu part 3. Part 2. Part 3?